Hai Kak Abang, untuk video kali ni ada nak tunjuk dekat Kak Abang dengan kita punya water container tau. Untuk water container kita ada 3 jenis saiz. Siapa cakap 3 saiz? Okey, kalau Kak Abang nak tahu ada berapa saiz, Kak Abang kena stay dalam video ni sampai habis. Okey, untuk kita punya water container ni kita ada BPA free tau. So kalau Kak Abang nak letak air minum dalam ni tak ada masalah tau, tak perlu risau. Dijamin 100% selamat. Kita ada 25 liter, kita ada 12 liter dan juga kita ada 11 liter. Lagi satu Kak Abang nak tahu tak apa? Jom kita tunjuk. Yang ni untuk kita punya water container yang saiz baharu iaitu 28 liter tak apa-apa tau. Okey, untuk kita punya water container 28 liter ni siap sekali dengan roda tau. Dia mempunyai roda sekali. Kak Abang yang mana yang selalu sakit pinggang, angkat barang-barang berat tu, lepas ni tak perlu risau, dah ada water container sekali dengan roda. So Kak Abang bolehlah beli kita punya water container ni. Just tarik sahaja kalau nak bawa air yang penuh. Kita akan bagi dekat Kak Abang free sponge untuk Kak Abang basuh, dan free kita punya yang terakhir ialah kita punya penutup extra tak. Okay, untuk kita punya water container ni kita hanya ada satu warna sahaja, iaitu warna hijau. Sekarang kita dah ada 4 jenis pilihan saiz tau. So kalau Kak Abang berminat bolehlah dapatkan dekat website dekat pos sekarang. Kalau tak nak sakit pinggang, ingat beli yang boleh tarik macam ni tau. Okey Kak Abang, bye bye. See you Kak Abang dekat next video ya.